Okey, Sheila boleh pegang dan teka. Ni sekali dengan adjust tape punya tu. Apa nama dia? Alah, filler apa tah? Filler gas Betul. Boleh pegang dan teka. Dia berat Ada barang kereta tau. Ni nama dia aku tak tahu. Tapi yang aku tahu ni untuk overhaul punya. Apa Okey, nama apa dia? Overhaul banyak benda-benda tools untuk overhaul. Ni cabut bearing crank Betul ke? Betul. Sheila boleh teka. Ni yang check size rishim tu. Alamak, tak tahu nama dia. Rishim punya tu. Nama. Tak tahu. Tahu. Okey. Dah tak tahu. Okey. Sheila boleh teka. Bob. Salah. Apa benda ni? Penyambung. Itu saja. Betul 8 tak? Betul 8, Lapan. salah 2. 2. Aku rasa aku syak kan? Syak. Dia dengar apa kita cakap. Dengar antara dengar apa ataupun dia bukan pomen. Tak For apa. woman. Dia dah. Sekejap, mata aku hitam ni, sabar. Aku tak nampak benda ni. Okey korang, sepanjang kita launchingkan kita punya free valve clearance, kita dah ada 16 booking valve clearance. Yang mana nak get package free valve clearance, cepat-cepat korang boleh booking. Jangan lupa remark dekat masalah motor free valve clearance. Depo pun tak perlu bayar. Tak payah bayar depo. Tunggu hari kejadian korang datang saja, kita settlekan, lepas tu korang boleh keluar. Macam tu tak saja. payah buat suri lain pun Tak kan? bayar ke, atau kita takkan paksa korang ambil package lain, tapi bergantung pada korang lah. Kalau orang kata ala-ala menyeluk perkasan, korang nak buat sekali pun boleh, tak ada masalah. Okey korang, jumpa lagi di Nip Motorsport, pusat servis standard gila anda. Yang modi jangan datang, standard je datang. Mahal geng, tak murah. Bye.